Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar? Hai. Selamat tengah hari. Dah lunch ke belum? Korang dah lunch ke belum? Oh. Hai guys, Assalamualaikum. Bising tak Kak Oya punya live? Okay, hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Apa khabar? Sekejap ya, Kak Oya nak apa? Kak Oya nak ni dulu, warm up dulu. Hai korang, jom masuk. Okey korang, hari ni ya. Okey, Kak Oya nak apa? Okey, hari ni Kak Oya nak menjual. Ada a few dekat beg kuning Kak Oya. Okey. So, Kak Oya nak tunjuk ni antara favorite Kak Oya, mop favorite Kak Oya ni. Sekejap ya, Kak Oya pin dulu mop ni. Okey. So, ni dia. Korang nampak tak mop ni? Okey. So, ini mop yang Kak Oya suka korang. Okay, sambil korang masuk dalam live, Kak Oya bantu-bantu tapping-tapping. Ini antara mop yang Kak Oya suka. Korang. Ini sekali dengan dia ada mop tisu pakai buang wet dry. Yang ni. Okay, yang ni yang kering punya. So, korang boleh ambil. Terima kasih siapa ni yang tapping-tapping. So yang ni wet tissue dia, harga sekarang berapa ringgit sekarang korang tengok. Ni wet tissue dengan ini dry tissue. So yang ni batang mop. So kalau korang first time, korang beli set dua-dua ni. Okay, beli set dua-dua ni. Dia ada, kalau korang tengok dekat sini, beg kuning Kak Oya kan. Okay, yang ni mop ni. Mop ni memang seberguna korang. Okay, kalau korang tengok, okay, mop ni dia ada tisu basah dengan tisu kering. So, korang pergi dekat sini. Okay, korang pergi buy now. Okay, sama ada korang nak mop. Dia ada combo set. Combo set ni, okay, combo set ni harga sekarang RM10. Yang ni. Yang ni. Sekejap ya, korang tunjuk. Okay, yang ni. So combo set ni, yang ni korang akan dapat wet tissue dengan dry tissue ni. Okay, dalam satu ni, yang dry tissue ni dia ada 30 helai. Yang ni dia ada berapa helai? Ada 20. Okay, sekarang ni kita tak perlu dah pakai air mop untuk korang mop korang punya rumah. Yang ni kita ada combo set. Combo set tu yang ni. Yang ni yang pertama ni combo set. Okay, baru RM10. Dan kalau korang dah ada, sekejap kalau korang dah ada batang mop ni, just beli tisu basah je. Sekarang ni tisu basah ni harga dia RM1 lebih je korang. Kejap. Kak Oya tunjuk. Yang ni tisu basah ni. Tisu basah ni baru RM1 lebih. RM1.65. Kalau tisu basah saja RM1.65. Kalau korang beli dua ni, yang dry punya, okay, yang ni dua dapat RM3.69.
Kalau beli ni saja dry saja RM1.71. Ada 30 helai. Terima kasih siapa ni yang tolong tap like dekat Kak Oya. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Terima kasih tau. Okay, so kalau korang dah ada mop, kan, korang just beli wipe saja. Okay, kalau korang tak ada, korang beli ni. Baru RM10 korang. Korang beli yang ni dengan wipe tissue dengan dry tissue ni, combo set ni baru RM10. Okey, Kak Oya nak tunjuk korang. Mop ni dia punya tinggi dia. Sekejap. Okey, mop ni tinggi dia macam ni. Nampak? Mop ni nanti kalau korang dapat mop ni, dia akan ni. Okey, senang je korang. Nanti kalau korang dapat, dia akan separate macam ni. Senang je nak pasang. Okey, senang je korang nak pasang mop ni. Kak Oya tunjuk korang. Bila sampai ni, terima kasih sahabat yang tapping-tapping. So bila mop ni sampai, korang akan dapat separate macam ni. Sekejap ya. Dia tak susah pun korang nak pasang. Ni. Dia akan macam ni tak korang. Dia akan dalam bag. Kalau korang beli combo, okey, kalau korang beli combo 3 ni RM10 sahaja. Okey, kalau korang beli mop sahaja, kalau korang beli mop sahaja RM9, 59 sen. Okey. So, kalau korang beli combo, dia dapat mop, tisu kering dengan tisu basah. Okey. Sekarang ni memang kita pakai mop yang pakai wipe je. Dah tak perlu nak pakai air mop. Tak payah susah-susah dah korang. Okey. So, mop yang kita ada ni, korang kalau korang first time nak beli, korang beli ni. Set combo ni, korang dapat mop, white tissue dengan dry apa ni? Dry tissue. Okey, tisu kering. Okey, korang dapat 3 ni RM10 korang, free postage. Okey. Sekarang ni orang dah tak pakai mop yang guna air tu, dah tak payah dah korang. Yang ni adalah multi purpose. Korang just pakai wet tissue saja. Wet tissue. So, bila korang first time beli combo ni. So, kemudian just tinggal beli wet tissue je. Ataupun dry. Okay? So, wet tissue ni kalau korang nak beli dia sahaja RM1 lebih je korang sekarang. So, bila sampai, korang akan dapat 3 ni. Yang combo korang akan dapat 3 item ni. Ini yang combo. So, cara pasang dia mudah je korang. Okay, cara pasang ni mudah sangat. Okay. So, ini. Yang ni. Okay, yang ni. Cara pasang ni mudah je. Ni. Nampak tak yang ni? Korang masukkan yang ni. Okay. Kejap. Okay, masukkan dia lubang ni. Okay. Pusingkan. Lepas tu yang ni. Okay, yang ni ada button ni kan. Button ni. Okay, ni ada lubang kan. Korang masukkan dia begini. Okay. Begini ya. Presskan dia. Tolakkan sampai. Nampak tak? Dia lock kat sini. So, mop ni dia boleh pusing-pusing korang. Dia boleh pusing-pusing. Okay, 360 darjah macam ni. Nampak? Sengit macam ni. Sengit macam ni. And then, tinggi dia, nampak? Paras-paras bahu Kak Oya. Tinggi Kak Oya 162 cm. Dia paras-paras bahu Kak Oya je tinggi mop ni. Dia boleh mop dinding korang. Okay, dia boleh mop dinding korang. Okay, cara nak pakai ni, korang nampak tak klip kat sini? Nampak tak klip kat sini? Okay, nampak klip kat sini kan? Tak susah korang. Sekarang ni, kita mak-mak tak pakai air mop dah. Leceh korang. Air mop dah berapa ringgit. Yang ni, korang dah ada mop ni, tinggal beli ni je. Setiap bulan just korang beli mop. First time, kalau tak ada mop ni, beli set combo. Okay, beli set combo ni, yang ni, baru RM10 je korang. Ni, set combo mop, wet tissue dengan dry tissue, baru RM10. Murah gila. Berbandingkan kalau korang beli apa?
kalau korang beli mop yang tradisional tu, korang nak beli air mop dah berapa ringgit korang. Air mop tu pun dah mahal. Okay, hai Cik Mas, hai semua yang masuk. Terima kasih, selamat tengah hari korang semua. Okay, semoga korang semua kaya berjaya dunia akhirat. Bantu Kak Oya tapping-tapping ya korang. Okay, sambil-sambil Kak Oya jual. Okay, Kak Oya suka sebab tu Kak Oya share dengan korang. Waalaikumsalam. Hai Cik Mas gorgeous. Terima kasih masuk live Kak Oya. Okay, Kak Oya share. Okay, Kak Oya share benda yang Kak Oya suka. Especially barang-barang yang macam ni. Okay, barang-barang macam ni memang mak-mak suka korang. Sebab apa? Nak lagi benda yang murah. Gadget-gadget yang macam ni memang mak-mak suka. Korang murah gila. Kalau korang tengok set combo ni, okay, mop, kalau korang tak ada mop lagi, first time kan, beli mop, beli ni, set combo ni baru RM10. Okay, kalau korang nak beli mop sahaja, RM9. Lepas tu akan datang kan, korang just maintain beli ini saja. Dry tissue dengan wet tissue. Korang boleh pilih nak dry tissue ke wet tissue. Okay, yang ni kalau korang just maintain beli ni je, RM1 lebih sahaja korang untuk 20 helai ni. Korang murah ke murah? Memang murah dan jimat. Korang tahu tak air mop harga berapa? Air mop berapa harga? RM12 kan? Paling busuk pun. Kalau yang kedai RM2, RM2 lebih. Nak dekat RM3. Air mop sahaja. Ni dah tak perlu korang. Korang just pakai wet tissue sahaja. Jimat. Sangat jimat. Kejap lagi Kak Oya tunjuk cara nak pakai mop ni. Mop murah gila punya murah. Okay, so tadi Kak Oya ajar macam mana nak pasang mop ni. Tinggi mop ni, tinggi dia macam ni. Tinggi mop ni. Okay, dia boleh pusing-pusing korang. Okay, lepas tu dia ada ni tempat untuk korang sangkut. Korang tengok Kak Oya bawa korang macam mana nak sangkut dia. Kita pergi jelajah dapur Kak Oya. So korang boleh simpan mop ni kat sini. Okay, nampak? Sekejap Kak Oya buka lampu. Simpan mop ni kat sini. Nampak tak? Okay, nampak? Okay, dia ada tempat batang dia untuk simpan. Okay. So, Kak Oya bawa korang pergi dapur Kak Oya. Okay. So, senang je nak simpan dia ni. Okay, Kak Oya nak ajar korang macam mana nak pakai mop ni. Okay. Macam mana nak pakai mop ni. Okay, korang nampak tak klip belakang ni? Nampak tak klip belakang ni? Okay. So, cara dia. Okay, kejap Kak Oya tunjuk korang. Duduk. Okay, kita duduk sekejap lah. Okay, korang ambil wet tissue ni. Okay. Korang, satu helai boleh guna depan belakang tau tisu ni. So, korang ambil tisu ni. Sekejap Kak Oya tunjuk. Okay, ambil selai. Okay. Benda murah, buat apa nak beli yang mahal korang. Okay. Senang je korang. Ni tisu wet tissue tau. Okay, yang best dia boleh lap semua. Dinding, toilet, sliding door. Semua benda dia boleh lap. Okay, depan belakang. Dinding korang pun nak kena lap korang. Okay, lepas tu korang letak macam ni. Okay, letak macam ni. Kak Oya ajar, tak susah korang. Senang saja. Okay, kejap. Senang sangat. Korang buka tisu ni. Lebar kan? Okay. Lepas tu macam ni. Okay, lepas tu nampak tak? Ini korang klipkan dia. Klipkan, nampak? Senang aja korang. Nampak? Okay. Nampak tak? Dia melekat. Senang kan? Okay, Kak Oya ajar macam mana nak guna. Korang nampak Ni. Okay. Ni dapur Kak Oya Korang tengok Kak Oya buat. Ni. Dia boleh ni. Dinding korang ni.
Berbaloi gerak yang ni Kak. Kak Long sekarang tak adalah mengaruh muka. Ya, terima kasih Kak Long. Kipas siling tak boleh lah sayang. Kipas siling pakai feather duster. Kak Oya ada jual juga. Ada. Okey, kalau kipas siling pakai wipers lah. Cik Mas. Okey ni, tengok lampu ni pun Kak Oya ada jual korang. Lampu ni pun Kak Oya ada jual Tapi Kak Oya ajar macam mana nak lap. Tengok ni. Korang. Nampak? Tengok ni. Nampak tak? Nampak tak? Okey, ni. Nampak? Nampak tak? Korang? Nampak tak? Kak Oya baru lap sikit tau korang. Cermin almari boleh. Boleh cermin almari, cermin kereta, sliding door boleh korang. Nampak ni? Nampak tak dinding Kak Oya? Korang, dinding pun boleh korang. Nampak tak dinding Kak Oya? Bayangkan, bukan lantai je korang mop, dinding pun korang mop. Nampak ni? Nampak tak hitam ni? Weh, korang nampak tak? Bayangkan dinding kita korang. Korang tahu tak? Udara dekat rumah, nampak kan Cik Mah hitam? Udara kita duduk, ventilation rumah kita. That's why kadang-kadang kita sakit sebab habuk dekat dinding. Okey, Kak Oya lap sini pula Kak Oya lap sini pula. Okey, Kak Oya lap sini pula. Nampak ni? Kak Oya duduk je korang. Ni ada habuk ni korang. Ni. Okey. Tengok ni. Korang nampak tak ulat-ulat? Ada ulat-ulat tu. Ini bukan setakat lantai je tau. Ya, sambil duduk pun boleh korang. Betul Cik Mas. Nampak tak sambil Kak Oya duduk ni? Nampak? Sebab dia tak panjang korang. Okey, sebab dia panjang. Okey, nampak? Sambil duduk je guys, sambil live ni. Nampak? Ni. Dinding Kak Oya ni. Nampak ni? Okey, sambil duduk je korang. Korang sambil duduk je korang. Nampak tak? Korang hitam. Lepas tu korang nampak ni? Hitam gila. Nampak tak? Korang, betapa dinding kita pun kena mop. Bukan lantai saja korang. Bayangkan, Kak Oya seminggu memang Kak Oya mop. Seminggu pun kotor macam ni. Korang nampak? Lepas tu korang ambil ni. Okay, korang boleh cabutkan. Korang boleh terbalikkan. Maksudnya dia tak ada pembaziran dekat sini. Okay, so ini tadi kan. Nampak tak? So korang boleh guna belakang depan. Okay, korang boleh guna belakang depan supaya tidak ada pembaziran. Maknanya ini tadi. So korang boleh terbalikkan. Korang boleh guna wet tissue ni depan belakang supaya tidak ada pembaziran. Nampak? Klip saja dekat sini. Tak payah perah-perah korang. Itu old school korang. Okay? Mop old school lah kita tak pakai. Korang tahu tak? Mop tu dah berapa? Okay? Mop yang old school tu, yang kain tu kan? Mop tu berapa ringgit? Okay? Lepas tu air mop. Air mop tu pun dah berapa ringgit? Sekejap, bagi Kak Oya gelak boleh tak? Kelakar lah Putra. Kejap, Kak Oya gelak boleh tak? Sekejap bagi Kak Oya gelak. Kejap. Dengar tak Kak Oya gelak? Yang itu kena pakai scrub Putra. Putra, yang itu kena pakai scrub. So, korang klik ni. So, ini belakang dia pula. So, korang wipers tu kan.
wipers tu korang jangan buang. Jangan buang. Maksudnya depan belakang tidak ada pembaziran. Korang boleh guna depan belakang. So kita tunjuk dekat lantai pula ya. Okay, kita buat dekat lantai. Okay, ni lantai Ni. Kita mop. Okay, kita mop lantai kita pula. Mop lantai pula. Okay. Mop lantai kita hari-hari mop pun kotor korang. Nampak? Lantai. Okay. Walaupun hari-hari Kak Oya mop, masih juga kotor. Maknanya korang nampak dia memudahkan kerja mak-mak. Okay, dia memudah kerja mak-mak. So, nampak tak? Kotor korang. Sekejap Kak Oya letak tepi. Nampak? Kotor gila. Sangat jimat. Satu je. Korang pakai satu saja. So, kalau korang sejenis yang memang pembersih, pakai je banyak-banyak. Korang sebab satu ni ada 20 helai. Okey, tak payah pakai air mop. Dah jimat korang. So, itu baru Kak Oya tunjuk. Dia boleh cuci sliding door, tingkap korang yang tak sampai tinggi-tinggi, dinding, korang boleh guna. Okey, sekejap. So, nampak? Tapi kalau korang nak pakai depan saja pun tak ada masalah. Maknanya wet tissue ni, nampak? Yang kotor ni korang boleh cuci. Dia boleh cuci korang. Okay, dia boleh cuci balik. Korang punya yang hitam ni boleh cuci balik. So Kak Oya suka mop ni sebab dia memang multi purpose. Okay. Dan dia punya ni baru berapa ringgit? RM1 lebih je korang. Sekejap, Kak Oya punya pin tu dah. Nampak tak Kak Oya pin? Sekejap. Sekejap. Alamak. Okay. Ni. Okay. Wet tissue ni. Kalau korang first time, korang beli yang set combo tu. Kejap Kak Oya pusing belah sini. Okay. Kalau korang first time, beli set combo. Mop sekali dengan wet tissue. Ni. Sekejap Kak Oya duduk Okay. Kalau korang first time, beli yang set ni. Set yang satu tu combo set. Sekejap. Yang ni korang. Yang ni. Sekejap Kak Oya tunjuk korang Kak Oya pusing-pusing. Yang ni korang. Beli yang ni. Yang ni. Set satu. Yang ni korang. Yang ni. Yang ni korang akan dapat mop, tisu kering. Tisu kering ni. Dengan tisu basah. Okay, yang wet tissue tu. Okay, yang ni. Yang ni baru, yang ni combo set baru berapa ringgit? Okay, baru RM10 korang. Okay, kalau korang nak beli mop saja RM9. Okay, kalau nak beli tisu basah saja korang tengok. Okay. So, ada 3 dapat RM5. Murah korang. Kalau beli wet tissue saja sehelai satu ni RM1 lebih. Ada 20 helai. Okay. Korang. Sekejap Kak Oya pusing balik. Korang jimat sebenarnya korang. Okay, Kak Oya banyak benda Kak Oya nak share korang. So, antara mop favourite Kak Oya adalah ni. Ini memang memudahkan kerja Kak Oya. Okay, dia boleh lap dinding, dia boleh lap sliding door. Kan sliding door korang kan besar sliding door tu. Korang just mop macam ni. Kak Oya punya sliding door ni kan. Kejap. Yang ni. Okay. Kak Oya punya dapur ni, korang kalau korang tengok, Kak Oya ada pintu ni. Sekejap. Ketat pula. Ni. So, Kak Oya ada. Okay. Ni. So, maknanya, ni korang boleh mop dia macam ni. Okay, mop. Ini sliding door ni kan, korang boleh mopkan dia.
Okay, dah tak payah pakai kain. Sebab mop ni tinggi kan. Sambil duduk je korang. Sambil duduk korang mop. Okay. Sambil korang membawang kan. Sambil tu tangan korang kerja berjalan. So tingkap yang tak sampai balkoni. Dengar tak kau yang punya kipas ni? Bising lah pula. Sekejap dengar tak bunyi kipas kau yang ni? Okay, sekejap. So ini mop yang Kak Oya suka. Memang Kak Oya favourite gila. Sebab Kak Oya punya dinding dapur ni dia separuh tile. Okay, kan? Separuh tile. So Kak Oya suka pakai mop yang macam ni. Kalau yang kecil, yang tempat-tempat kecil tu Kak Oya pakai mop yang ini. Yang ini Kak Oya nak tunjuk korang. Yang ini. Yang ini untuk tempat-tempat yang macam dapur Kak Oya yang ni. Sekejap Kak Oya tunjuk korang Okay, yang ini. Kak Oya tunjuk korang. Yang ini mop yang ini. Yang ini. Okay, yang ini RM4 lebih korang. Kejap. Yang ini. Okay. Kecil saja. Yang ini RM4. Saya nak tisu basah saja. Okay, kalau tisu basah saja RM1 lebih saja awak. RM1 lebih saja. Ni. Okay, yang ni. Dia ada 20 helai. RM1 lebih. Okay. RM1 lebih. Cuba awak klik dekat beg kuning yang Kak Oya pin tu. Awak boleh beli banyak. Kejap Kak Oya pin. Yang ni. Dalam ni dia ada wet tissue. Okay, dalam ni dia ada wet tissue. Nampak tak? RM1.65. Sekarang ni tengah sale tisu ni. Yang ni awak. Okay, yang ni. Yang ni wet tissue. Okay, kejap. Sama ada awak nak beli combo sekali dengan mop ataupun wet tissue. Wet tissue kalau 3. Okay, ni kalau 3 RM5. 3 RM5. Okay, yang ni. Sekejap, Kak Oya tunjuk awak 3 RM5. Sekejap, Kak Oya tunjuk. Yang ini awak. Yang ini. Yang ini. Ambil ni 60 helai RM5. Yang ini. Okey, ambil yang ini. Okey, kalau nak beli satu RM1 lebih. Okey, jimat. Yang ini tisu kering. Yang ini tisu kering. Okey, yang ini yang kering. Okey, kalau yang ni 2 helai RM3. Okey, yang ini yang basah. Yang ini awak. Yang ini yang ini 3 RM5. RM5.65. Okey. Nampak tak? K, siapa K tadi? Sekejap. Yang ni. Okey, yang ni tau. Wet tissue. 3 RM5. Satu RM1 lebih. 3 RM5 lebih. Okey? 3 RM5.65. Kalau satu RM1.65. Beli banyak-banyak korang. Free postage. Okey, sekarang ni tengah flash sale. Kalau korang nak beli. Okey, yang ini wet tissue, yang ni dry tissue. Ini tisu kering. Okey, ni tisu basah 20 helai. Okey, satu bekas ni 20 helai. Yang ini tisu kering 30 helai. Okey. Panas pula. Okey. Kalau nak beli 3 set ni, 3 combo ni, mop, wet tissue dengan tisu kering RM10 lebih. Yang ni. Okey, kalau korang dah ada, kalau korang dah ada mop, just maintain beli ini saja korang. RM1 lebih je korang. Berbanding kalau korang nak beli air mop dah berapa ringgit. Apa kau bising kipas? Bising tak kipas Kak Oya? Bising tak kipas Kak Oya? Okey. So, sekarang ni Kak Oya nak beralih dekat
Sekejap okey. Sekarang ni korang nak beralih dekat mop yang ni pula. Korang mop yang ni. Sekejap mop ni pun murah, tapi mop ni kena pakai air lah. Yang ini. Okey, tak ganggu kan? Tak kacau kan? Okey, terima kasih Cik Mas. Okey, yang ni pula mop yang ini mop. Okey, yang ni pula. Mop ni kecil je korang. Okey, mop ni daripada Zolele mini desktop. Okey, mop ni kecil saja ni. Dia didatangkan dalam kotak ni, kecil saja. Okey, mop ni, okey, lepas tu dalam tu dia ada ni free kain. Boleh tukar. Okey, ini adalah mop, batang mop yang kecil. Yang ni memang memang Kak Oya pakai untuk lap-lap ni. Kak Oya punya ni. Ni dapur Kak Oya. Lepas tu dekat komputer ataupun meja kabinet TV. Ni adalah mop dia. Kak Oya ni memang kalau benda-benda yang dapur ni, benda-benda yang rumah ni memang Kak Oya boleh jadi gila lah. Benda-benda yang boleh membantu kerja mak-mak memang Kak Oya suka. Okay. So, ini bukan mop ni besar ni je korang. Okay, kecil je. Dia ada tempat gantung. Okay, tempat gantung ni senang je korang gantung. Okay. Gantung saja. Contoh kalau korang ada tempat gantung contoh mop ni korang boleh gantung gini. Korang. So nampak kemas. Kan? Korang gantung saja mop ni. Okey, gantung, dia senang gantung. That's why dia ada tempat ni, tempat simpan dia. Okey, yang ni button untuk korang perahkan mop tu. Okey? Dia just clip je. Clip je and then korang tolak ke atas. Nampak tak? Tara, magic. Okey. Lepas tu korang yang ni dia hanya dia boleh ni, okey? Nampak? Dia boleh macam ni je. Ni. Okey? Macam ni. And then dia boleh tegak macam ni. Okey. Pusing sini, pusing sini. Okey? So, that's why dia bagi kain yang percuma ni. Korang boleh cabut ni. Nampak? Korang boleh cabut benda ni. Okay, cabut macam ni. Nampak? Dia boleh cabut. Okay, that's why dia bagi percuma kain ni. Okay, ini percuma yang ni. Cloth. Okay, dalam bahasa Inggeris cloth. Kain. Okay, untuk korang tukar. Bila kotor ni korang cuci-cuci. Okay, lepas tu jemur lah. Klip dekat tempat penyangkut kain yang ada klip button tu kan. Okay, jangan masuk mesin. Macam ni je. Kocak-kocak macam ni. And then korang jemur. Cepat kering. And then korang just okay, nampak? Ni, dia lekat je. Nampak? Okay. Okay, dia lekat macam ni. Lepas tu, kalau korang nak pakai, okay, korang ambil air. Korang tunjuk korang okay. Kejap, korang ajar korang. Yang ni pakai air biasa je. Okay, kejap. Korang ajar korang. Buka almari ni, ambil air ni. Okay, ni korang letak air. Okay, sikit je. Okay. Terima kasih yang follow. Sekejap. Okay, lepas tu korang ni. Okay, letak dalam ni. Tapak nampak kecil. Tapak apa ya? Ni. Nampak ni. Okay, bila macam tu korang nak perah dia. Okay, perah dia macam ni. Inilah guna perah dia. Sekejap, kau tunjuk korang. Sekejap okay, kau tunjuk korang. Memang kecil. Memang kecil. Yang ini mop. Bukan mop lah rumah tau. Yang ini untuk kalau air tumpah ke kabinet ke kan. Korang pakai ini je. Dia bukan untuk lap satu rumah. Memang kecil je. Ni tengok
Yang ni bukan untuk mop rumah tu. Dia macam kalau air tumpah kan, tak payah susah-susah korang nak apa, nak pakai air ke apa. Tak. Ini mop untuk korang mop tempat. Okey, contoh macam kabinet TV ke, ataupun macam air tumpah sikit ke, pakai ni je. Okey, nampak? Macam ni, macam ruangan kecil Koya yang ni kan, Koya pakai ni je. Okey, tengok nak perah dia, ini tekan ni, ni press. Okey, nak perah dia macam ni. Okey, Koya ajar korang. Nampak? Nampak? Tekan ni. Okey, nampak ni untuk perah tau. Tekan button ni, perah dia. Nampak? Okey, ni untuk perah. Okey. Okey, kau yang gelak lah Okey, ni tempat perah dia. Tekan, tarik. Okey. Tempat perah dan tempat nak simpan. Okey. Lepas tu buka, lepas tu pusingkan dia. Okey, kau yang ajar korang. Okey. Dia lap untuk kabinet TV, meja belajar. Okey, contoh nanti kau yang bawa korang pergi kat depan. Okey, nampak? Ni. Nampak tak? Ini kalau tingkap kecil ke, toilet ke kan. Contoh ni, nampak? Okey, nampak? Lepas tu, jap. Kau yang bawa korang. Jap, ni tingkap. Boleh. Okey, contoh ni Sekejap. Okey, contoh Kau yang nak lap kabinet. Ni. Dia macam tempat yang kecil. Ni. Mop lantai yang ini awak. Mop lantai yang ni. Okey, mop lantai yang ni. Okey, mop lantai yang ni. Ini mop lantai. Ini pakai wad tisu je. Okey, ni. Okey, ini mop lantai. Ini mop lantai. Okey, kalau 3 set combo ni dapat mop, dapat wet tisu, dapat dry tisu, tisu kering, tisu basah dengan mop. RM10 lebih sahaja. RM10.65. Ni 3 item ni. Okey, tapi kalau korang dah ada mop, korang just nak beli tisu sahaja. Satu tisu ni RM1.65. Kalau 3 wet tisu ni RM5.65. Okey? Clear tak korang? Okey, yang ni, ini mop besar, tinggi dia macam ni. Mop ni, okey, tadi korang dah tunjuk cara nak pakai dia. Kan? Clear tak? Clear ya? Okey. So, bila korang nak pakai, sekarang ni orang dah tak pakai mop yang pakai air mop. Sebab air mop mahal korang. Okey, korang just imagine Koya. Okey, korang just imagine. Okey, Koya ada 2 mop. Korang boleh pilih. Yang ni mop kecil, yang ni mop besar. Yang ni kalau korang nak basuh toilet ke, ataupun nak lap TV kabinet ke, pakailah ini kecil. Okey, yang ni RM4 lebih. Okey, dia ada bagi free kain ni. Kain ni boleh buka. Okey, boleh buka, boleh cuci, boleh jemur. And then pakai another kain. Yang ni. Okey. Yang ni dia bagi free ni. Yang ni just tukar, cabut and then pasang yang ni. Yang ni cuci, jemur. Okey. Ni. Cara nak tutup dia, ni korang dia boleh macam ni. Dia boleh ke kiri, ke kanan. Okey. So yang ni korang boleh pakai apa tau? Korang boleh ni lap kat sini Okey. Ni boleh lap sini. Boleh lap korang punya cermin juga. Yang ni boleh lap kabinet korang. Ni. Okey. Ni. Okey. Ini boleh guna dekat toilet.
Ini boleh guna cermin kereta. Okey? Boleh guna wipe korang punya cermin kereta ni. Okey, ini. Okey? Okey, kalau nak perah dia macam ni. Okey, nak perah dia macam ni korang. Okey, korang letak air tu. Okey, letak air. Okey, macam ni. Okey, nampak? Nak perah dia pakai ni Ini button ni, nampak tak? Dia tekan press ni. Okey, korang sengetkan korang punya mop ni ke sini. Okey. Lepas tu korang press. Okey. Perah. Nampak? Dia keluar air. Ni perah dia. Okey, press. Nampak ni? Press. Perah. 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 Nampak tak? Nampak tak? Okey. Lepas tu nak mop. Okey, nampak? Ini dia boleh mop sini. Okey, kalau TV kabinet kau yang bawa korang Mika, buka lampu depan Mika. Kau yang bawa korang lampu depan. Okey, kau yang bawa korang pergi rumah. Okey, kau yang bawa sekejap. Okey, contoh Contoh TV kabinet ni. Macam ni. Okey. Ni, ni. Macam rak-rak kecil ni. Nampak tak? Korang nampak tak? Ni. Macam TV ni kan? Okey. TV. TV. Wow. Nampak tak korang? Okey, nampak TV. Nampak tak? Okey, dia boleh lap sini. Korang punya ni. Okey, TV. Nampak ni? Ni. Okey. Sini. Ni. Okey, nampak tak? Ini lap sini. Nampak tak korang? Ini tugas ni kalau macam korang nak lap meja belajar, TV kabinet, okey? Ni. Rak TV kabinet macam ni kan? Ni. Ni. Nampak tak? So inilah kegunaan dia. Okay, mop ni. Murah aja, RM4 lebih. Korang, RM4 lebih je korang mop ni. Nampak tak? Nampak tak? So, murah je mop ni korang. Okay? So, kalau kain dia kotor, korang boleh tukar. Okay. Kalau kain dia kotor, korang boleh tukar. Ni. Kalau kain dia kotor, korang boleh tukar dia punya ni and then cuci. That's why dia bagi dua. That's why dia bagi dua kain. Nampak ni? Hitam kan? So, korang boleh cabutkan dia and then cuci, tukar yang baru. That's why dia bagi dua. So, ini antara dua mop yang Kak Oya suka. Okay, korang boleh tengok. Kak Oya pin tadi, ini mop nombor berapa? Ni, yang ni. Yang ni, sekejap. Yang ni mop bag nombor 2. Yang ni bag nombor 2. Okay, ini bag nombor 2. Mop bag nombor 2, yang ni bag nombor. Sekejap, kau yang tengok Sekejap, yang ni mop bag nombor. Okay, ni nombor 3. Ni bag nombor 3, ni bag nombor 1. Okay, mop. Dua-dua mop ni memang favourite Kak Oya. That's why yang ni dia kecil je korang. Okay, that's why dia kata mini desktop portable mop. Okay, yang ni untuk kegunaan mop di kawasan-kawasan yang kecil. Contoh
rak TV kabinet, meja belajar, okay, meja kerja, kan? Tak payah dah korang nak guna korang punya kain buruk, dah tak payah. Pakai je mop ni. Okay, so meja belajar anak korang, meja tempat kerja, lepas tu tingkap, kereta. Yang ni boleh dibawa ke mana saja. Korang boleh letak dalam kereta. Okay, boleh letak dalam kereta mop. Sangat portable. That's why dipanggil mini mop, portable mop. Okay, so ni boleh lap korang punya cermin kereta, boleh lap korang punya sliding door, tingkap. And then kalau korang nak cuci dia senang saja. Okay, nampak dia mop dia kecil saja. Nampak. Okay, ni dia punya tutup dia macam ni. Okay, dia kalau nak tutup dia, korang pusingkan dia macam ni. Okay, nampak. Ni masukkan dia dekat dalam ni. Okay, pusingkan dia. Nak simpan pun macam ni. Press button ni. Okay, press, tekan. Okay, tekan, nampak. Dia tutup, simpan. Nak simpan dia senang je korang. Okay, ini tempat simpan dan ini untuk perah juga. Ni, tekan button ni untuk perah. Okay, nampak? Okay, okay, kita perah Kau yang ajar macam mana nak perahkan dia. Perahkan mop dia. Okay, ni korang letak dalam air ni. Okay, nak perah dia macam mana kau yang nak ajar. Okay, korang perah dia ni. Ni dalam ni kau yang letak air. Okay, letak air. Okay, nampak? Okay, cara nak perah mop ni. Okay, that's why dia ada. Hai girl, salam. Siapa tu? Siapa ni? Hai girl. Okay, cara nak perah dia. Okay, tengok Okay, korang tekan ni. Tekan button ni. Okay, perah. Nampak? Okay, sekarang korang nak perah dia macam ni. Okay, yang ajar macam mana korang nak perah. Okay, nampak? Tekan dia, nampak tak air dia keluar? Okay, nampak? Okay, nampak dia perah. Korang tekan ni, tekan button ni, and then dia perah. Nampak? Nampak tak air dia keluar? Ini cara nak perah dia. Nampak? Ni. Okay, cara perah dia Tekan ni. Tekan, tarik. Okay, tolak balik. Okay, lepas tu tarik. Untuk perah dia. Nampak? Dia keluar air. Okay, lepas tu korang lap. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Murah. Okay, cara dia murah je mop ni korang. Nampak? Okay, dia boleh lap sini. Murah je. Nampak? Senang kan? Senang kan? Ini antara mop yang korang suka. Lepas tu, cara nak simpan dia, senang saja korang nak simpan. Tadi kau yang tunjuk cara nak perah dia. Lepas tu, dia ada bagi percuma ni. Okay, dia ada bagi percuma ni. Kecil je korang. Dia ada percuma kain ni. Korang nak tukar dia. Yang ni untuk korang tukar. Okay, yang ni boleh cuci. Okay, contoh kau yang ajar korang. Dia boleh cabut ni. Ni. Ini cabut, cuci. Pakai yang baru. Macam ni. Okay. So, korang klik je. Okay, ni dia bagi yang baru. Letakkan dekat sini. Okay. Nampak? Nampak tak? Okay. Kalau nak simpan dia macam ni.
Okay, ni nampak tak dia punya ni? Lepas tu korang kepak dia begini. And then korang simpan. Nak simpan dia, tekan ni, tekan button ni. Ni press, okay? Press, tarik dia. Okay? Tarik dia simpan. Nampak? Tada! Okay, mini portable desktop from Zolele. Zolele yang nama ni. Mop. Okay? So, dia boleh sangkut mop ni. So, nampaklah kemas. Okay, contoh, korang ada tempat sangkut kan? Korang sangkut mop ni. Apa? Cabut pula. Okay? Dia ada berus ni korang. Nampak tak? Dia ada berus ni. Lepas tu korang simpan dia. Dia boleh sangkut. Okay? Nampak? So, kemas. Nampak tak korang? So, nampak kemas lah. Kita sangkut je mop ni. Okay? Nampak? Okay, sangkutkan je mop ni. Dan, mop ni korang boleh simpan dalam kereta. Okay? Sebab dia ni boleh lap tingkap kereta korang juga. Mop ni boleh lap juga tingkap kereta korang. So, mop ni ringan. Dia ada tempat simpan. Nampak? Kemas. So kemas. So dah murah, RM4 lebih je korang. Okay, RM4 lebih je. Sekejap kau yang pin. Murah korang. Ni beg nombor. Ni beg nombor 1. Beg nombor 2. Yang ni. Yang ni beg nombor 2. Yang ni beg nombor 3. Ni mop ni tinggi korang. Nampak? Tinggi. Ni beg nombor 3. Yang ni kalau korang beli pun berbaloi. Harga baru RM10. Kalau nak beli mop sahaja RM9. Okay? Ni. Sekejap. Yang ni beg nombor 2. Sekejap ya kau yang pin. Ni. Ini beg nombor 2 yang kau yang pin. Okay? Kalau nak beli wiper sahaja. Ni. Ini wet tissue. Okay? Untuk pakai dekat sini. Korang mop ni dah tak payah pakai air tisu. Air tisu. Kak Oya? Apa benda kau cakap? Lama dah tak live. That's why lah. So, yang ni dah tak perlu korang. Korang masih lagi pakai mop yang pakai air mop tu ke? Kau yang tanya korang. Korang, kita dah tak pakai dah mop macam tu korang. Korang, kita dah tak pakai mop macam tu korang. Okay? Dia letak sini, nampak tak? Korang, kita dah tak pakai dah. Kita dah tak pakai dah mop yang pakai apa yang tradisional tu. Dah tak pakai dah. Kita dah tak pakai mop yang pakai air tradisional tu. Contoh mop yang ada rambut tu. Siapa pakai lagi? Siapa masih lagi pakai mop yang rambut tu? Korang. Siapa lagi masih pakai? Itu dah old school korang. Kita dah tak pakai dah mop tu. Memang ada jual mop tu. Old school punya mop. Okay, tapi cost dia satu batang mop yang old school tu, yang ada rambut tu kan, berapa ringgit? Berapa ringgit? Cuba beritahu kau ya. Harga dia paling busuk satu mop yang ada rambut tu dalam RM12 ke RM15. Betul tak? Lepas tu korang kena beli air mop. Betul? Air mop dah berapa? Air mop yang brand apa tu? Kau yang tak nak sebut brand. Okay? Harga dia, Mika tutup je lampu. Okay, harga dia dalam air mop brand, ada brand punya nama, dalam RM9 ke RM10. Dua mop dengan air mop punya cecair tu dalam RM20. Okay, yang ini cost untuk mop ni. Okay, kalau korang tengok set combo, korang tengok dekat beg kuning yang Kak Oya pin tu, baru RM10. Okay, yang Kak Oya pin ni. Sekejap. Okay, yang Kak Oya pin sekarang, korang tengok. Okay, kalau set combo mop sekali dengan tisu ni, dua tisu ni, wet tisu dengan dry tisu
Baru, tengok. Saya tunjuk. Okey. Baru RM10.83. Ni. Yang combo set tu korang cuba tengok. Yang ni. Sekejap saya tukar ni. Saya tunjuk dengan korang. Ni. 3 item ni 3 item ni. Saya tunjuk korang tau. Kejap. Saya tukar. Baru berapa ringgit? Ni tengok ni. Yang ni. Set 3 ni. Okay, mop tisu pakai buang. Korang akan dapat wet tisu dengan dry tisu. Ni dry, ni Ayo. Okay, korang dapat ni 3 item ni. Okay, baru berapa ringgit? Korang akan dapat dry tisu dengan wet tisu. Harga dia, nampak? RM10. Kalau korang beli mop sahaja, okay, mop sahaja harga dia RM9. Kalau korang beli wet tissue 3, okay, ada 60 helai, 3, 20, 40, 60, dapat harga RM5. Okay. Kalau korang beli satu helai dia RM1 lebih je korang. Yang ni dry tissue. Yang ni tisu kering. Okay, 2 ni baru RM3. Okay, yang ini kalau tisu kering sahaja satu ni ada 30. Okay, RM1 lebih. Murah korang. Murah korang. So, akan datang kan, bila korang dah beli set combo ni, okay, akan datang bila korang dah beli 3 item ni baru RM10 lebih. So, korang just maintain beli wet tissue saja. Sebab korang dah ada mop. Okay, korang dah ada mop kan. So, korang just maintain beli wet tissue saja lepas ni. Murah sangat. Yang ni senang aja. Nampak? Okay, ni korang klip dekat belakang ni. Klip je dekat belakang ni. And then tisu tadi kan, korang buka, korang letak kat sini. And then belakang ni korang klip saja. So that's why dia nampak klip ni. Ni, klip ni klip saja dekat sini. And then lepas korang mop. Dia boleh laraskan macam ni. Bila korang nak simpan, dia kemas. Okay, ke kiri, ke kanan. Dia boleh gini. Korang mudah sangat. Lepas tu korang lagi satu korang nak share dengan korang. Kejap korang nak share dengan korang. Korang nak tengok tak? Okay, korang nak tengok tak? Korang ada lampu. Nampak tak? Ni korang tunjuk korang. Korang ada lampu. Okay. Okay, yang ni tadi kita cuci. Okay, yang ni tadi mop tadi ni kita cuci je. Mop yang ni kain dia tadi. Okay, yang ni kita cucilah. Okay, yang ni kita cuci je. Okay, kita cuci mop ni. Apa dia punya kain tadi. Okay, korang pakai ni je. Cuci kain dia ni. Kan? Terima kasih yang follow. Okay, cuci macam ni je. Tak payah masuk mesin, macam ni je. Okay, kejap. Pakai sabun biasa je. Okay, korang cuci pakai macam ni je. Kejap. Okay, letak sabun sikit. Ni. And then macam ni. Macam tu je. And then jemur. Lepas tu korang jemur. Dah, lepas tu korang jemur lah. Okay, tak payah susah-susah. Ini dia bagi percuma kain. Ini mop yang nombor apa? Bag nombor 2. Okay, ni mop bag nombor 2. Okay, yang ini. Yang ni bag nombor 2. Mop ni, senang. Korang kena standby mop ni korang. Okay. Okay, lepas tu perah and then korang sidai.
Macam tu je korang. Lepas tu sidai lah. Okay, jemur lah. Okay. Korang jemur lah sekejap. Jemur kat luar. Nampak? So, mop ni senang simpan. Ini beg nombor 2. Ini beg nombor 2. Ini beg nombor 3. Okay. Ini beg nombor 2. Mop. Mini desktop mop. Beg nombor 2. Yang ni beg nombor 3. Yang ni mop ni. So 2 mop ni korang wajib ada dekat rumah. Okay. Nampak? Okay, nampak? Mop 2 ni. Oi, payah. 2 ni korang memang kena ada di rumah. Sangat-sangat membantu kerja mak-mak dekat rumah korang. Okay. Dalam murah, harga dia sangat mampu milik. So korang kena wajib ada 2 mop ni dekat rumah. Okay, mak-mak memang akan suka kalau mop ni ada dekat rumah. Yang ni boleh letak dalam kereta korang. Mop yang ni, beg nombor 3 ni, beg nombor 2 ni, yang kau yang pin ni, ini boleh letak dalam kereta. Kejap. Ini boleh letak dalam kereta. Okay, ini boleh mop korang punya korang punya cermin kereta. Korang boleh mop korang punya cermin kereta. Ini boleh simpan dalam kereta. Dia boleh bawa ke mana saja. Okay, kalau korang nak simpan, nampak tak ni? Okay, sekejap. Okay, kalau korang nak simpan macam ni korang. Korang nampak tak lubang ni? Korang sengitkan dia. Okay. Yang ni untuk korang perah dan simpan korang punya mop. Ini function dia. Yang ni untuk mop juga. Untuk keringkan. Okay, kalau nak keringkan dia, press button bawah ni, tarik dia. Okay, tarik dia. Ni untuk simpan dan untuk perah. Nampak? Ini untuk perah. Tekan, tarik. Dia perah. Untuk perah dan untuk simpan. Ni sangat kemas. Dia ada tempat simpan dia. Dan dia ringan. Okay, bila korang beli mop ni, dia akan dapat. Okay, ni kotak dia. Okay, dia akan dapat mop dengan kain span. Okay, kain ni untuk korang cuci. Okay, dia punya ni boleh tanggal. Okay, yang ni dia boleh cabut dan cuci. That's why dia bagi percuma satu cloth, kain. Okay, ni korang just buka ni. Okay, korang boleh cabutkan dia, cuci. Ni ni. And then tampal. Okay, so dia boleh cuci. Korang, that's why ini kau yang baru pakai tadi, basah, kau yang basuh dengan sabun biasa. And then kau yang jemur. Jemur dekat matahari dekat luar nanti. Okay, jemur dekat luar. Lepas tu pakai yang ni. Nampak? Dia boleh tampal. Nampak ni? And then dia ada belakang dia begini. And then korang just tampal saja sini. Okay, tampal betul-betul supaya nanti dia senang nak tutup, simpan. Proper, korang tampal betul-betul. Nampak? Okay, ini untuk korang mop dekat mana? Okay, kalau korang tanya, ni untuk kat mana koyak? Yang ni untuk korang mop dekat kawasan, contoh TV kabinet, meja belajar, meja office, korang punya kereta, cermin kereta. Okay, lepas tu kat mana lagi? Ni dekat korang punya dapur ni, kan, kawasan yang kecil. Okay, ataupun yang ni dekat toilet. Okay, korang boleh cuci toilet korang. Kalau toilet korang jenis yang tiles macam ni. Okay, kalau dinding korang tiles macam ni. Okay, dinding toilet korang macam ni. Okay, kau ya bawa Okay, kau ya bawa korang pergi toilet kau ya ni tau. Bawa pergi toilet. Jom kita pergi toilet Kak Oya. Hai Kira. Okay, kita pergi toilet ya. Bawa toilet. Pergi toilet. Okay, toilet. Ini. Okay, Kak Oya punya toilet, dinding Kak Oya tiles. Tiles. Okay, kejap.
toilet korang kalau jenis tile sampai atas, Kak Oya suka toilet yang kena tiles. Okey, senang kita cuci. Okey, mana yang tak sampai mop ni sangat dua-dua mop ni Kak Oya suka. Memang Kak Oya standby. Okey, yang ini kalau korang nak pakai, Kak Oya buat demo Kak Oya buat demo untuk korang. Kejap. Kejap ya. Okey. Kalau korang nak cuci toilet, okey? Nak mop lah toilet. Okey, nak mop ke atas ni kan. Pakai wet tissue saja. Okey, so buka wet tissue. Ni wet tissue yang ini. Yang warna kuning ni wet tissue basah. Tissue basah korang ambil, senang je korang. Okey? Bila sampai mop ni, cara pasang ni pun tak susah korang. Bila sampai mop ni, dia macam ni. Bila sampai dia akan asingkan macam ni. Bila sampai korang beli kan. Kak Oya ajar korang macam mana nak pasang. Tak susah pun korang. Kita kan suri rumah hebat. Semua benda kita boleh buat. Kita boleh pasang. Tak susah korang nak pasang dia. Bila sampai ni mop ni, dia akan separate macam ni. Dia bukan sampai terus pasang, tak. Dia macam ni korang. Kak Oya ajar macam mana nak pasang. Okay? Dia akan sampai. Kak Oya beli set combo 3. Kejap. Kak Oya beli set combo tau. Set combo, korang akan dapat tisu kering, tisu basah dengan mop. Okey, ini set combo. Okey, dia bukan terus pasang, dia akan separate macam ni. Cara nak pasang dia senang, korang. Celah gigi je. Okey, ni nampak tak ring dia ni? Korang masuk je sini, pusing. Okey, lepas tu korang nampak tak klip ni? Okey? Nampak tak lubang ni? Okey, masukkan je. Press. Masukkan dia betul-betul dekat celah. Nampak dia bunyi pop. Okey, korang nampak tak klip ni? Senang korang. Kak Oya suka mop ni. Tak payah beli air mop. Dah jimat dah. Okey? So, ambil wet tissue ni. Ambil wet tissue ni. Okey? Buka. Ni, pusingkan. Letak sini. Okey, pusingkan. Nampak ni? Klip je. Gitu je korang. Jolok je gitu. Nampak? Ni. Nampak tak? Kau? Kan? So, yang dinding tinggi-tinggi ni. Nampak ni? Okey, ni toilet korang. Kak Oya Ni kita tak sampai kan? Okey, ni. Kak Oya ajar korang. Gitu. Nampak? Okey, tak sampai dinding. Okey. Okey, sana pula. Okey, dinding sini pula. Okey. Ni. Kak Oya tunjuk korang. Nampak ni? Nampak tak? Dia boleh sengit macam ni. Okey? Dinding bilik, dinding toilet, dia sampai korang. Dia tinggi. Tinggi dia aras Kak Oya ni. Okey? Tinggi dia sampai paras pahu Kak Oya. Kak Oya tinggi 162 cm. Dia paras bahu. Memang tinggi. Panjang. And then korang boleh mop macam ni. Okey, atas ni. Okey, atas. Ni. Ni, korang punya bumbung ni. Boleh buang sabun. Okey? Okey, atas-atas ni korang. Okey. Nampak tak? Wow, hitam weh. Ya Allah, hitam. Nampak tak? Sampai ke toilet Kak Oya bawa korang. Jom kita keluar, panas. Sampai ke toilet korang. Sekejap, Kak Oya
Okey. Nampak? Itu kat toilet, ini kat sini pula. So, kalau dinding korang yang macam ni, okey. Okey, kalau dinding korang macam ni kan, bukan tiles pun boleh juga korang. Okey, kalau dinding korang bukan tiles pun boleh. Okey? Ni, dinding ni, boleh. Dia boleh buang habuk-habuk. Okey? That's why korang kata mop ni, dia multi purpose. Korang boleh mop lantai, korang boleh mop dinding. Nampak? Ini. Ini. Pintu. Terbalik. Ni atas. Ni dinding. Atas ni nampak? Okey. Nampak tak? Okey, nampak tak sebergunanya mop ni? Korang nampak tak? Nampak tak? Sebergunanya mop ni. Murah je korang. Murah korang. Baru. Murah gila. Kalau korang pakai mop tradisional lagi, memanglah korang, kita dah tak pakai dah mop tradisional yang ada rambut tu, dah tak pakai dah korang. Okey? Cuma kalau first time korang beli set combo. Set combo tu baru RM10. Dia dapat tisu kering, tisu ni tisu kering. Okey? Yang ini tisu basah. Tisu kering, tisu basah dengan mop. Baru RM10 lebih. Korang tengok berapa korang dapat? Okey, kejap. Korang pin. Yang ini. Ni. Baru RM10. Tisu kering, tisu basah dengan mop. 3. Set combo 3 ni RM10 lebih. Okey, berapa? Ni. RM10 lebih saja korang. Ni kalau 3, set combo 3 ni kan, sekejap korang tengok, RM10.83 free postage. Korang dapat berapa? Ni 3 item. Okey. Lepas tu bila korang dah ada, okey, lepas tu bila korang dah ada mop ni, korang just maintain beli wet tissue je. Ni wet tissue. Kalau satu. Okay, lepas ni kalau korang dah ada mop, korang just maintain beli ni je. Berapa je cost korang untuk korang mop lantai kalau dibandingkan dengan dulu punya mop yang ada rambut tu. Mop tu kalau nak beli sebatang je dah berapa ringgit. Lepas tu air sabun. Air sabun dah cost dalam RM10 lebih kalau jenama yang biasa. Kalau jenama yang Kleenex ke whatever yang jenama mahal tu, harga dia satu botol je air sabun tu dalam kos dalam RM12 lebih. So berapa kos korang nak keluarkan setiap bulan? Itu kalau orang yang pembersih yang setiap hari mop, berapa korang? Bayangkan kalau korang beli mop yang ini, korang just maintain beli ini saja. Kalau ini, okay, kalau dalam beg kuning, 3 ni, 3 wet tissue RM5 lebih. Satu pack ni 20 helai tisu basah. Okay, yang ni tisu kering. Kalau ini, okay, satu ni ada dalam 30 helai. Ini dry tissue, tisu kering. Dalam ni ada 30 helai tisu kering. Yang ini tisu basah, 20 helai, RM1 lebih satu pack ni. Kalau 5 dapat dalam RM5 lebih. Kalau yang ni 2 pack dalam RM3 lebih. So memang murah. Bila korang dah ada mop ni kan, korang just maintain beli ni je. Beli ni sahaja korang. Mop ni senang aja. Korang dah buka, dah cuci ni, nampak hitam ni. Nampak tak korang? Kau yang punya dinding
dinding toilet tadi. Kotor. Dan korang cabut and then buang. Dah, buang. Kotor korang. Nampak? Kotor gila-gila. So dah memang ambil ni buang. Okay, buang saja. Ini tadi dinding Kak Oya, dinding dapur. Nampak? Korang, dinding dapur tadi kau yang mop atas ni, kan? Nampak hitam. Korang tak payah pakai banyak-banyak dah. Ni semua tempat korang boleh mop. Ni. Sambil tu korang mop. Lepas tu kau nak share dengan korang. Bukan mop aja Okay. Korang nampak tak lampu kau yang ni? Kau nak tunjuk korang Okay, yang ni pula lampu. Weh, lampu korang. Weh, lampu ni korang. Okay, korang nampak tak? Ni. Ni. Lampu ni, okay? Ni lampu ni, kau ya beli berapa meter je? Kejap tengok Okay, lampu ni bukan setakat boleh letak kat kitchen, boleh letak dekat TV kabinet, dekat komputer juga. Okay, lampu ni korang tengok dia ada kau ya beli 1 meter. Okay, kau ya beli 1 meter. Kejap Okay, kau ya beli kejap. Hari tu kau ya beli dalam 2 meter ni, yang lampu ni. Lampu ni korang, lampu ni memang boleh auto korang punya kitchen, korang punya rumah nampak macam hotel korang. Serius kau yang cakap. Okay, kau ya beli ni. Kau yang beli 2 meter. 2 meter ni sampai sini. Nampak ni? Lampu ni. Dari sini dia boleh dia belakang ni dia ada double tape. Okey, kau yang tampal ni sampai ke sini. Okey? Nampak ni? Okey? Sampai ke sini. Lampu kau ya. Lampu tu korang. Okey, jap. Hai Cik Ros, Waalaikumsalam. Hai Cik Ros, lawa tak dapur kau ya? Kau ya pasal lampu ni korang. Okey, lampu ni. Okey, lampu ni korang tahu tak? Bila malam nampak macam korang punya dapur, korang punya rumah macam dekat hotel korang. Kau ya tak tipu. Okey, kau ya beli 2 meter. Terima kasih Cik Ros. Okey. Korang, ini siang lah. Okey, kalau kau yang tutup lampu putih ni, korang tengok Okey. Ni, nampak tak? Kalau malam korang cantik korang. Ni, nampak? Kalau kau yang tutup lampu putih, pasang dia sahaja. Ya, ada. Cik Ros, ada. Dia ada gam. Okey, dia ada gam. Yang ni kau yang ambil 2 meter. Ada gam. Dia ada double tape belakang dia. Okey, lepas tu dia pakai. Okey. Ni, kau yang ambil 2 meter. Ni, kau yang cocok ni. Dia macam ni. Korang cocok kat sini je. Okay, dia memang double tape. Ni. Dia ada gam. Okay. Okay, dia punya panjang dari sini. Kau yang ambil 2 meter. Dari sini. Okay, tampal. Sampai sini ke bawah. Bawah ni. Sampai sini. Okay, nanti kemudian kau yang nak sambung sampai sini. Dan lampu ni korang. Ya Allah, berpusing-pusing. Okay, lampu ni korang boleh letak kat mana tau? Okay, korang boleh letak dekat TV kabinet korang. TV. Dekat belakang TV. Ataupun belakang TV kabinet korang. Lepas tu, korang boleh letak dekat mana? Dekat siapa yang main game kan? Main game.
Okay, korang boleh letak dekat almari TV, korang punya gamer punya komputer tu. Kan? Boleh letak dekat bilik tidur, boleh letak dekat dalam toilet. Contohlah kalau korang nak, korang punya dapur tu nampak macam have. Serius, korang ni kalau malam, korang dia buat macam rumah korang nampak mewah. Serius, korang tak tipu lampu ni. Kau yang memang suka. Okay, korang tahu tak? Okay, korang tahu tak? Kak Oya suka rumah Kak Oya lampu yang macam ni. Kak Oya tak suka lampu putih. Okay, siapa macam Kak Oya? Kita get. Kak Oya suka rumah lampu oranye. Lampu macam kat hotel tu. Kak Oya suka sebab bila kat rumah kita pasang lampu yang macam ni, dia automatik nampak macam rumah mewah. Betul tak? Oh, senang je Cik Daniel. Ni. Okay. Ni. Okay. Dia pelak macam ni je. Cik Daniel. Ni. Dia macam ni je. Kalau Cik Daniel ada plug telefon tu macam ni. Okay, cucuk je. And then pasang berdekatan dengan wayar. Okay. Macam Kak Oya suka pasang dekat dapur. Okay, korang boleh pasang dekat mana saja. Dekat TV, dekat rak TV. Pastikan dekat dengan korang punya charge. Okay, wayar untuk charge. Okay. Oh, belakang dia ada ni. Ni, belakang dia dah memang ada gam. Okay, belakang dia memang dah ada gam. Just buka aja. Okay, belakang dia dah memang ada double tape. Memang dia dah ada gam. Okay, yang ni kau yang ambil 2 meter. 2 meter daripada sini. Okay, sampai kat ujung kau yang punya dapur yang tu. Nampak? Sampai situ. Okay, dia boleh pasang dekat. Contoh, bila korang nak pasang dia kan. Okay, pastikan korang pasang tu buka gam sikit-sikit. Okay, dia ada double tape. Belakang dia ada gam. Double tape, korang just cabutkan dia. Okay, pasang. Okay, contoh korang nak tampal kat sini kan. Okay, korang buka dia. And then tampal dekat sini. Contoh kalau korang nak tampal dekat sini kan, korang buka sikit-sikit, tampal. Tampal macam tu. Faham tak Cik Daniel? Okay, siapa yang kaki gamer kan, pasang ni cantik korang. Serius, orang-orang kaki gamer suka lampu macam ni. Macam ni Kak Oya test 2 meter. Okay, korang nampak dekat beg kuning Kak Oya ni, beg nombor berapa? Sekejap. Beg nombor 1 ni. Okay, beg nombor 1 ni. Okay, korang klik buy. Okay, Kak Oya tunjuk. Korang tengok sama ada korang punya nak berapa meter. Kejap ya, Kak Oya pusingkan. Okay, lepas cabut, sebab gam dia kuat. Okay, gam dia kuat. So, sebelum nak tampal kat mana-mana, nak decide dulu. Decide betul-betul. Sebab Kak Oya first time ni. So far, kalau cabut, nak pasang balik, awak boleh cari double tape lah. Boleh tampal kat dia. Dia boleh guna balik. Dia memang boleh guna. Cumanya gam dia ni kuat. So pastikan awak nak tampal kat mana-mana, decide betul-betul. Okay, faham tak? Clear tak awak? Contoh, kalau awak nak pasang dekat komputer awak, pastikan betul-betul dekat mana awak nak pasang. Contoh ni, macam Kak Oya ambil ni 1 meter. 1 meter harga dia 7 lebih. Kak Oya ambil 2 meter. Okay, korang ukur dulu kat mana korang nak pasang. 3 meter, 4 meter, 5 meter. Okay, so dia boleh pasang dekat mana? Okay, kalau dekat atas-atas ni kan, korang boleh tampal dia. Kalau dekat bilik ke, dekat apa batu-batu tu kan, boleh tampal. Okay, so memang orang-orang kaki gamer memang banyak ambil lampu ni. Nampak tak dapur Kak Oya? See, nampak cantik.
Dia macam, sebab Kak Oya suka lampu oren tau. Dia akan buat rumah korang nampak mewah. Serius Kak Oya cakap. Lepas tu orang-orang kaki gamer sukalah lampu ni. Okay, pastikan korang ada plug dia, nampak? Kak Oya pasang dekat situ, nampak? Dia ada wire dia. Okay, pastikan kalau korang nak pasang ni ada plug dekat situ. Okay, dia tak pakai bateri tapi dia pakai elektrik. Dia sesuai pasang dekat korang punya komputer, dekat bilik, dekat toilet, dekat mana? Dekat kereta pun boleh juga. Okay, tapi make sure ada dia punya tempat cucuk. Tempat cucuk tu kan. Pastikan dia dekatlah tempat yang korang nak cucuk tu. So dekat belakang dia ada double tape. Ni. Okay, dia boleh pasang dekat korang punya kereta pun juga. Nampak ni, dia ada tempat ni. Ni. So plug di sini. Kalau dekat kereta kan ada tempat rokok tu kan, tempat charge korang punya bateri kereta korang tempat charge dalam kereta kan ada tempat charge. So letaklah dekat tempat kat mana, dekat dashboard ke, sebab dia ada gam. Okay, dia ada double tape dekat belakang dia. So korang boleh pasang dekat mana saja. Okay, dekat TV, contoh kalau dekat komputer kan. Kalau dekat dapur korang boleh pasang dekat sini. Dekat sini. Sini. So pastikan korang ambil ukur dulu. Kat mana korang nak pasang, pastikan korang ukur dulu. Okay, dia memang ada gam dekat belakang dia. Okay, ni Kak Oya dah berapa lama Kak Oya live ni? Sekejap dah 1 jam ke Kak Oya live? Okay, dah 1 jam dah korang. Nanti Kak Oya live lagi boleh tak korang? Kak Oya apa? Sekejap, haus. Okay, pastikan korang beli lampu Kak Oya, mop Kak Oya. Okay, pastikan beli lampu Kak Oya, mop Kak Oya. Okay ni. Okay, semua item ni tolong beli. Kak Oya jual murah je korang. Okay, Kak Oya jual murah je korang. Dah lama actually kan Kak Oya sebenarnya. Okay, korang nak dengar cerita Kak Oya tak? Sekejap Okay, sekejap mop Kak Oya ni. Okay, actually kan Kak Oya ni dah lama tak live tau korang. Tutup lampu ni panas lah. Okay, nampak tak vibe apa bila buka lampu ni? Nampak tak korang? Okay, dah habis dah korang? Kak Oya actually dah lama tak live tu korang. So hari ni baru rasa macam nak live. Dah lama dah Kak Oya tak live sebab abah Kak Oya baru meninggal kan 5 hari bulan hari tu. So nak ambil masa untuk Kak Oya live sebenarnya. So korang, kita kalau hilang orang yang kita sayang memang susah nak lupa, betul tak korang? Kan? Macam Kak Oya, ya Allah, hai Kak Oya sebenarnya nak buat live ni kan, ambil masa tu korang. Nak buat live, nak buat konten sebenarnya ambil masa korang sebenarnya. Okay, so bukan senang nak lupa orang yang kita sayang, betul tak korang? Dalam masa yang sama Kak Oya tak boleh lupalah arwah abah Kak Oya ni. Bapa Kak Oya meninggal 5 hari bulan 5. Dah lah bulan 5 ni birthday Kak Oya. Bulan ni adalah birthday Kak Oya korang.
lampu koyak pasang tu dia ni AI. So sebenarnya bukan senang sebenarnya nak move on. Nak kita hilang orang yang kita sayang. Kan? Betul tak korang? Setuju tak korang? Macam kau ya ambil masa tu korang nak live dah lah sebelum ni Kak Oya kena dugaan muka Kak Oya. So bila nak live tu dia ambil masa korang sebenarnya. Sebab arwah abah Kak Oya baru je pergi 5 hari bulan. So bila nak buat live tu dia ambil masa lah sebenarnya nak live. Korang jangan lupa tau, beli mop ni murah korang. Kak Oya dah lama tak live. So hari ni korang support Kak Oya beli mop ni. Mop ni memang multi-purpose mop. Dah lah murah, RM4 lebih je. Dan dia dapat mop ni dengan kain dia. Okey, Kak Oya tengah basuh kain dia. Okey, kain ni boleh basuh. Ni. Okey, dia dapat percuma. Ni, kain ni juga. Okey, dia boleh cabut. Ni, korang boleh cabut. Okey, pasang yang ni. Bila kotor yang ni, korang cuci kocak-kocak macam ni je. Cuci dengan sabun biasa and then korang jemur. Okey, so nak pakai dia senang. Yang ni untuk korang mop dekat mana? Dekat rak TV, dekat meja belajar korang. Dekat mana lagi? Meja kerja korang. Akak kenapa maksudnya apa tu? Hai, siapa ni? Hai bayi. Hai, yang pakai siapa ni? So, ni mop untuk kegunaan mak-mak dekat rumah. So, memang senang. Okay? So, bila korang nak simpan dia. Hai bayi. Hai. So, bila korang nak simpan ni, korang just sengetkan dia. Okay? Yang ni untuk simpan dan yang ni button untuk korang simpan mop ni dan untuk perah. Nampak tak? Ni. Button press ni. Okay? So, korang press ni and then ini untuk korang simpan mop ni dan untuk perah dalam masa yang sama. Okay? Simpan dia macam ni korang. Korang press. Okay? Sekejap. Ketat dah pula. Okay? Pastikan. Nampak? Okay, korang kena tekan button ni untuk tarik dia ke dalam. Lepas tu korang simpan. Dia ada tempat gantung ni. Okay? Ini boleh letak dalam kereta juga. Boleh lap cermin kereta. Okay? Mop ni boleh lap cermin kereta juga. Boleh simpan dalam kereta. So tak payah susah-susah. Baru RM4 korang. Mop ni bukan dia multi-purpose. Boleh letak dalam kereta. Boleh lap cermin kereta. Okay? Boleh lap sliding door. Boleh lap cermin tingkap. Boleh lap korang punya toilet. Boleh lap dekat rak TV korang. Boleh lap meja belajar anak korang. Boleh lap meja kerja korang. So dia ringan. Okay? Dan bila korang nak basuh dia, okay, nak pakai dia. Tadi korang dah buat demo. Okay, ini korang press ni, tolakkan dia ke atas. And then pusingkan dia macam ni. Lepas tu korang boleh mop dia macam ni. Okay? Boleh mop macam ni. Nampak tak? Okay, korang boleh mop dekat sini juga. Okay? So, bila nak pakai dia. Okay, terima kasih bayi. Okay, yang ni bukan Kak Oya hantar. Nanti seller ni akan hantar ya. Cik bayi, terima kasih tau support Kak Oya. Okay, terima kasih. Kalau nak pakai dia bayi dia akan dapat percuma ni, kain ni. Okay, dia akan masuk dalam kotak ni. Okay, mop ni. Okay, dia akan bayi akan dapat mop dengan kain dia. Satu percuma yang ni. So, yang ni untuk tukar. Bila dah kotor yang ni, cuci yang ni and then gantikan yang ni. Okay? Terima kasih tau bayi support Kak Oya.
So cara nak tukar dia macam ni tau. Nanti bayi dapat dia akan macam ni. Okay, kau yang tunjuk tau. Sekejap kau yang tunjuk. Okay, dia akan dapat macam ni dalam kotak. So bila nak buka dia, bayi tekan ni. Ni butang dia. Press. Press ni and then tolak. Okay, tolak. Lepas tu macam ni. Nampak? Okay, lepas tu kalau nak mop, okay, sediakan air. Okay, air. Letak air sikit dalam ni. Lepas tu letak air. Lepas tu letak macam ni. Okay, lepas tu perah. Nak perah dia. Kalau nak perah, pusingkan dia ni. Ini pusing. And then nak perah dia macam ni. Okay, perah dia. Tekan ni. Lepas tu dia perah. Ini untuk perah juga tau. Okay, macam ni. Perah. Okay, ini untuk perah. Perah. Okay, ni. Tekan button ni. And then tekan. Nampak tak kau yang tekan? Okay, ni untuk perah. Lepas tu, tolak dia. Pusingkan. And then konon kalau bayi nak lap cermin tingkap. Okay, ni konon-konon ni kereta. Ini cermin kereta. Okay, mop. Okay, lepas tu celup dalam air. Celup dalam air. Lepas tu perah. Nak perah dia pusing. Sengit. Perah. Okay. Okay. Perah dia macam ni. Okay, nampak? Okay. Tekan. Okay, lepas tu. Okay, macam tu. Okay. So, bila kain ni dah kotor. Bila kain ni dah kotor. Okay, cabutkan dia. Cabut dia. Basuhkan dia dekat sini. Ni. Tadi Kak Kauya dah guna ni. Okay. Basuh. Okay, basuh dia macam ni. Ambil sabun. Okay, lepas tu basuh dia. Lepas tu jemur. Kocak-kocak macam ni. And then okay, lepas tu jemur. Jemur dekat matahari panas. Okay. Clear tak? Okay, clear tak? So, yang ni dia boleh cabut. Nampak? Dia boleh cabut. Nampak tak? Okay. So, ambil yang ni, tampalkan. Nampak ni? So, tampalkan dia. Okay. Nampak? So, yang ni. Dia ada dua. Satu tu korang boleh basuh. Jangan buang tau. Basuh lepas tu jemur. Okay, lepas tu pakai yang ni. Lepas tu lap lah. Ini multi-purpose. Boleh lap cermin kereta. Okay, boleh lap dekat almari belajar anak korang. Boleh lap sliding door. Boleh lap cermin tingkap. Boleh lap ni dapur. Okay, ni multi-purpose. Ini yang kecil baru RM4. Yang ni yang besar. Ini mop besar. Okay. Yang ni pun baru berapa ringgit. Okay. Kalau nak simpan dia senang. Okay. Nampak tak di lubang dia? Okay. Pusingkan dia. Nak simpan Kau yang ajar cara nak simpan. Dia ni kegunaan untuk perah dan untuk simpan. Okay. Nak simpan dia tekan button bawah ni. Lepas tu okay. Okay. Nampak? Senang aja. Okay, lepas tu nampak dia tempat sangkut dia. Okay, korang simpan dekat sini. Simpanlah dekat mana korang ada tempat simpan. Gantungkan dia. Nampak tak? Senang. Okay. Senang korang. Okay, clear tak? Okay, murah gila. Murah gila, RM4 lebih. Gelak lah pula. Okay, ni RM4 lebih korang. Okay, ni murah gila. Itu mop yang nombor 2. Yang ni mop nombor
beg nombor berapa? Ni, sekejap. Okay, ni. Ini beg nombor 3. Okay, yang ni. Yang ni pun sama. Yang ni tinggi dia. Tinggi korang. Okay, mop ni boleh pusing 360 darjah. Sini. Okay, dia ada tempat sangkut juga. Ni, nampak? Yang ni boleh mop yang tempat kawasan tinggi. Okay, boleh buang dinding-dinding habuk ni. Ni. Okay, ni. Ini bukan setakat mop lantai. Yang ni untuk mop dinding juga. Sliding door yang tinggi-tinggi, dinding korang yang habuk-habuk, kan? Korang boleh pakai ni, mop ni. Dan dia just pakai wet tissue saja. Korang jimat gila. 3 item ni, okay? 3 ni set combo, 3 ni baru RM10 lebih. 3. Korang akan dapat mop, wet tissue dengan dry tissue. Tisu kering, tisu basah dengan mop. RM10 lebih. Set combo. Okay? Kalau akan datang korang just nak beli wet tissue saja, RM1 lebih. Okay? Untuk satu ni. Ada 20 helai. Okay, kalau first time beli set combo 3 ni RM10 lebih. Okay? So, bila korang dah ada mop sahaja, kan? Akan datang korang just beli wet tissue ataupun dry tissue saja. Wet tissue untuk 20 helai ni, satu ni RM1 lebih. Okay? Kalau beli 3, RM5 lebih. Ini tisu basah. Ini tisu kering. Okay, tisu kering ni ada 30 helai. Okay, dalam ni 30 helai. Satu pack ni RM1 lebih. Okay, kalau 2 pack ni RM3 lebih. Okay, so akan datang korang just maintain beli tisu sahaja. Murah ke murah? Murah sangat. Yang ni bagus. Bagus letak kat rumah. Senang je, korang just klik kat sini. Letak tisu ni kat sini and then klikkan dia kat sini. Senang korang. Okay, tak payah susah-susah. Bateri Koya dah nak habis dah korang. So, Koya kena okay, Koya kena offkan. So, kalau ada apa-apa nak beli ni, Koya cepat. Koya nak lagi 3 je korang. Lagi 3 je. Okay, lagi 3 je orang nak beli ni. Cepat korang. Cepat support Koya. Koya nak lagi 3. Boleh tak? Lagi 3 je. Korang lagi 3. Lagi 3 korang support Koya. Lagi 3. Mop ni. Sama ada korang nak beli bag nombor 1. Okay. Mop tadi ni. Mop ni. Mini mop. Ataupun bag nombor berapa? Ni. Sekejap Koya tengok. Kan lagi 3 je korang. Okay. Bag nombor 3. Yang ini. Mop ni. Bag nombor 1. Lampu ni. Lampu ni. Okay. Lepas tu bag nombor 2. Mop ni. Okay. Bag nombor... Sekejap. Okay. Kau yang jual 3 item hari ni. Nak lagi 3 orang. Okay. Ni bag nombor 3. Mop ni. Bag nombor 2. Mop yang ini. Mini desktop. Mini mop. Okay. Bag nombor 2. Bag nombor 3. Dan bag nombor 1 adalah lampu ni. Lampu ni. Okay. Kau yang jual item yang murah-murah dan kau yang pakai. Lain kali kau yang akan jual minyak wangi. Korang. Minyak wangi. Minyak wangi korang. Minyak wangi ni. Sekejap. Kau yang tunjuk korang kan. Korang nak tengok tak minyak wangi kau yang? Minyak wangi. Sekejap. Okay. Sekejap. Minyak wangi ni. Sekejap Korang nak tak minyak wangi? Minyak wangi ni. Sekejap. Sebelum bateri korang nak habis. Alamak. Okay, minyak wangi ni korang.
Sekejap minyak. Okay, kejap. Minyak wangi. Mana minyak wangi? Cepat minyak wangi. Tak, ini apa, diffuser. Sorry, bukan minyak wangi. Kejap. Diffuser. Kejap Via Pinky. Okay, Via Pinky. Okay, ni korang. Ni, minyak wangi ni korang. Ni. Ni. Nampak tak? Ni. Ni minyak wangi ni. Korang. Minyak wangi ni korang. Sekejap Ni. Minyak wangi ni. Sekejap. Okay, kita jual minyak wangi pula. Minyak wangi. Okay, minyak wangi ni korang. Ni. Minyak wangi ni. Wangi gila korang. Okay, minyak wangi ni. Ni. Nampak tak? Minyak wangi ni kau yang ambil yang... Sekejap. Minyak wangi ni. Okay, scented diffuser. Kau yang ambil yang ni. Yang apa nama ni? Okay, kau yang ambil English Pear. Okay, yang English Pear ni korang, ini sesuai untuk letak dalam bilik korang. Okay, dia ada bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 batang ni. Kau yang ambil English Pear. Okay, yang English Pear ni, yang ni korang, ini sesuai untuk dalam bilik. Kau yang ambil English Pear dengan... Sekejap, jauh lah pula. Tak boleh baca. Okay, yang ni. Kau yang ambil yang English Pear. Yang ni sesuai untuk letak dalam bilik. Okay, satu lagi dekat atas. Okay, ini sesuai untuk letak dalam bilik korang. Wangi, wawahi kau yang cakap. Okay, diffuser ni sangat wangi. Sangat wangi korang. Wangi gila-gila ni yang kau yang pin ni. Okay, yang ni kau yang ambil English Pear. Okay, yang ini English Pear. Okay, kau yang ambil English Pear. Okay, dia ada banyak flavor yang kau yang suka. Okay, semua bau wangi. Yang ni, yang English Pear ni. Okay, yang ini. Okay, diffuser English Pear ni kau yang letak dalam bilik. Ataupun yang ni korang boleh letak ruangan bilik ataupun kawasan yang kecil. Memang wangi gila. Okay, kalau ruang tamu korang ambil 2. Okay, korang cuba semua flavor. Memang best gila. Okay, yang ni memang letak dalam bilik memang wangi. Okay, kalau dalam ruangan bilik kecil kan, korang ambil 1 je. Letak 1 je. Kalau ruangan hall yang besar, korang letak 2 ni. Okay, kalau boleh jangan direct dekat bawah kipas ke apa, sebab nanti dia cepat hilang. Yang ni memang wangi gila. Kau yang suka English Pear ni. English Pear ni, okay, letak dalam bilik. Ruangan terhad. Okay, kalau ruangan kecil ambil 1 botol. Kalau ruangan yang besar, korang beli 2 botol. Semua wangi. Dan satu lagi kau yang suka Bakarat ni pun sedap. Amarat ni pun sedap. Okay, lepas tu English Pear. Yang ni kat tangan kau yang English Pear pun wangi. Lepas tu yang mana? Yang wangi, apa lagi yang wangi? Bakarat. Bakarat ni korang, kalau korang nak rumah korang bau macam bau-bau hotel tu, korang ambil diffuser daripada Via Pinky ni korang. Memang wangi. Semua flavor bau dia memang tahan lama. Okay, kalau kawasan luas, rumah korang, kawasan korang luas macam ni. Okay, macam rumah Kak Oya ni, korang ambil 2 lah. Okay, macam ni.
Okay, contoh. Okay, ruangan korang besar macam ni kan. Okay. Kalau macam kat dapur, korang letak. Okay, yang kalau kawasan kat dapur korang yang luas macam, ruang tamu korang luas macam tu, korang ambil 2. Okay, korang okay, korang dah nak habis, korang kena cakap laju-laju. Okay, korang nak cakap laju-laju. Okay, bateri korang dah nak habis. Okay, kalau bilik korang kecil, ambil 1 je. Yang ini English pair. Wangi gila korang. Okay, caranya korang buka penutup dia ni kan. Nanti dia ada apa, pembuka dia tu. Korang buka, lepas tu letak stick korang kat dalam ni. Biarkan dalam 5 minit, baru korang terbalikkan. Okay, kalau first time beli, okay, buka dia punya penutup ni. Pastikan dia terbuka macam ni. Kejap, saya tunjuk korang. Okay, macam ni. Ni penutup dia ni. Okay, nampak? Nanti korang buka penutup dia ni. Okay, dalam ni dia akan ada penutup, yang penutup tu korang buka. Lepas tu korang ambil stick ni. Okay, letak kat dalam ni. Biarkan dalam 5 minit. Lepas tu terbalikkan. Kan. Lepas tu korang terbalikkan. Lepas tu dia akan keluarkan wangi. Korang setiap dalam 3 hari korang tukar. Okay, terbalikkan setiap 3 hari. 3 atau 4 hari. Kadang-kadang lebih. Seminggu baru korang terbalikkan. Memang wangi korang. Okay, kalau bilik korang kecil, ambil 1 botol. Okay, yang ni English pair. Semua flavor bau wangi gila. Okay, yang ni korang ambil English pair. Okay, yang ni korang letak dalam bilik, dekat dapur. Dekat dapur korang, sini korang letak 2. 1 sini dengan 1 dekat dapur. Okay, kalau bilik korang kecil, 1 botol memadai. Tapi kalau ruangan depan ruang tamu korang besar, korang ambil 3. Okay, kalau besar. Kalau macam ruang tamu Kak Oya, ambil 2 ni. Okay, dalam 3-4 hari baru korang terbalikkan. Okay, terbalikkan ni, batang ni. Okay, memang tahan lama korang. Ya Allah, korang tahu tak, bila korang tutup pintu, kan contohlah korang tinggal rumah korang dalam 2-3 hari ataupun sehari pun, korang tutup, korang buka pintu korang, rumah korang bau macam bau hotel. Semua flavor wangi gila. Korang tak tipu. Okay, banyak, sebab ni selling fast. Okay, Via Pinky diffuser ni selling fast. Kalau korang tak nak rumah korang bau kepam kan, korang tolonglah ambil ni. Pewangi yang wangi gila. Okay, kalau ruangan terhad, bilik anak korang letak 1. Bilik kecil korang ambil 1. Kalau ruangan besar, korang ambil 2. Letak 2. Okay, pastikan jangan letak direct dekat kipas. Okay, contoh macam Kak Oya kat dapur, Kak Oya letak dekat sini. Okay, Kak Oya dah nak habis bateri ni korang. Okay, kalau kat dapur, Kak Oya letak kat sini. Ini. Korang Kak Oya letak kat sini. Okay, korang jangan direct dekat kipas. Korang letak satu sudut macam ni. Macam Kak Oya letak macam ni. Okay, pastikan jangan letak dekat direct kipas ataupun aircon. Letak dekat satu sudut. Macam tu. Okay, kalau dekat dapur Kak Oya letak kat sini. Kat situlah. Jangan letak dekat direct apa? Kipas ke apa tau. Okay, clear tak? Okay, korang, bateri Kak Oya nak habis lah. Seronok pula, dalam tu tak live kan? So, semua flavor ni wangi gila. Korang, bateri Kak Oya dah 5% ni. Kak Oya nak kena cepat. Okay, yang ini English pair. Wangi gila, wawahi cepat korang. Kak Oya nak lagi 3 ataupun 5 orang beli ni, cepat sikit. Dia semua wangi. Kak Oya suka, favorite Kak Oya English pair, Amaranth, Baccarat, Bombshell, semua wangi korang. Semua wangi gila. Serius Kak Oya cakap. Okay, semua. Korang, kalau dekat dalam toilet, korang letak ni, ya Allah, bau. Wangi gila. Wawahi, Kak Oya tak tipu. Okay, Kak Oya jual benda yang Kak Oya suka. Okay, kalau benda yang memang
betul wangi, kau cakap wangi. Kalau benda tak okey, kau tak cakap tak okey. Okey, RM12 je korang. Ini tahan lama. Okey, dalam 3-4 hari korang terbalikkan ni. Okey? 3 ke 4 hari lama korang. Ini korang kau ya baru buka tahun ni korang. Okey? Ini kau ya baru pakai ni, tak pusing-pusing lagi. Tak pusing-pusing lagi. 3-4 hari, kadang seminggu. Kadang-kadang tak payah lagi. Sebab kau ya letak dekat kawasan yang macam dia tak ada direct ke kipas macam ni. Dia tak ada. Okey, korang letak kawasan satu sudut. So biar dia duduk diam-diam kat situ. Kalau dalam toilet kan, ni ya Allah korang. Kalau korang ni banyak ni ada banyak flavor, semua flavor ni memang laku keras. Ini English pear ni memang sangat laku keras. English pear ni. Korang. Okey, so setiap sudut korang letak. Korang kalau dekat ruang tamu korang letak 2. Kalau ruang tamu korang besar, banyak sangat sudut, korang ambil lah 3-4. So korang suka tak korang? Rumah kalau bau wangi, malaikat suka tau korang. Rumah korang wangi, tak bau kepam. Every sudut korang letak ni baru RM12. Okey, letak bilik anak korang bau macam, dia ada macam-macam flavor kan. Korang letak toilet korang bau lain, bilik anak korang baru lain, bilik korang baru lain. Dekat hall tu tengah, dekat dapur, semua korang letak ni. Korang, insya-Allah korang tak akan regret. Okey, diffuser daripada Via Pinky ni adalah the best seller diffuser dalam TikTok. Okey, bateri Kak Oya dah tinggal 3%. So nanti Kak Oya live lagi. Korang, Kak Oya ada beg kuning. Kalau korang boleh tengok dekat beg kuning Kak Oya, dalam video Kak Oya ada jual ni. And then dalam showcase. Kalau tak nampak Kak Oya live, boleh beli direct dekat showcase Kak Oya. Okey, so korang, nanti kita beli, nanti Kak Oya live lagi. 3% korang. Terima kasih siapa yang support beli mop Kak Oya, beli lampu, beli Kak Oya punya pewangi ni. Kan, terima kasih. Semoga anda semua dimewahkan rezeki berganda-ganda. Okey, korang, bukan diri kita je kena wangi. Rumah kena wangi, rumah kena bersih. Okey, kita buat rumah kita macam rumahku syurgaku. Rumah kena wangi, kena kemas. Okey, barulah malaikat suka nak masuk. Sebab syaitan tu semua tak suka rumah yang bersih, rumah yang wangi. Okey, kalau korang nak rumah korang wangi, bau macam hotel, ini dia. Tahan lama. Okey korang, ni tahan lama korang. Okey, letak dekat sudut-sudut. Kalau bilik korang kecil, dapur korang kecil, beli 1 botol saja. Toilet pun letak 1 saja. Kalau toilet korang kecil, dapur korang kecil, beli 1. Kalau ruangan tu besar, belilah 2 ataupun 3 botol. Okey, semua flavor Kak Oya garanti memang wangi. So itu saja, bateri Kak Oya dah 1%. Nanti kita live lagi tau. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Okey, ingat tagline Kak Oya, kerana kebahagiaan adalah hak anda semua. Bye. Assalamualaikum.